Cucu, bila kau jadi tempat orang bergantung, kau tak boleh tunjuk takut sangat. Pak, ketua keluarga ni kadang penat dia. Tak siapa nampak pun. Bukan tugas ketua keluarga untuk hilangkan ribut, cucu. Tapi pastikan semua orang selamat lepas ribut tu. Kadang orang yang paling takut dalam kapal tu sebenarnya kapten dia sendiri. Orang yang sanggup bertahan masa ribut selalunya jadi tempat paling selamat untuk keluarga dia. Jangan lari bila keluarga kau perlukan kau, cucu. Sebab kadang ketenangan mereka datang dari ketenangan kau sendiri. Dengar pesan Atuk ni, sayang.